Ada seorang niaga pasar malam di Paya Jaras. Dia sakit, isterinya sakit, anak-anak sakit. Dia berubat tak sembuh-sembuh. Akhirnya berubat dengan saya. Dia peniaga, saya pun tanya, ada no tak? Pakcik ada tak kai pelaris? Ada? Dapat dari mana? Saya beli. Apa pelaris tu tuan-tuan? Kulit kijang putih. Ada diletakkan dalam beg duit. Kulit kijang putih. Ada apa lah? Kulit kijang. Saya pun cakap ada kemungkinan ni lah, ni pelaris ni. Ustaz, saya sebelum pakai ni, saya niaga pasar malam. Satu malam dapat RM50 pun susah. Bila dah pakai ni Ustaz, saya boleh dapat 300, 400, 500. Tentulah dia percaya tuan-tuan. Tapi kata saya, kenapa? Awak sakit, isteri sakit, anak sakit. Kata saya pun tak tahu. Cuba kita buang, bakar. Bagi saya. Dia pun bagi saya bakar. Elok tuan-tuan, elok. Seorang peniaga pasar malam lain, dia jumpa saya. Ini cerita lagi pelik. Ustaz, kerja saya berjual barang roncet di pasar malam. Tapi akhir-akhir ni dah ada 6 bulan. Perangai saya tu pelik lah. Saya pergi pasar malam bawa lori kecil, barang-barang penuh. Tapi bila sampai ke sebuah masjid, saya singgah masjid itu, saya baring-baring. Tak pergi pasar. Dah pukul 10, 11 macam biasa saya balik. Isteri saya sangka saya berniaga. Tapi saya tidak, saya tidur je. Pelik tak? Dia macam itu perangai dah 6 bulan, dia tak berniaga. Tapi isterinya tak tahu. Oleh kerana dia tu sadar, dia jumpa saya macam mana, apa sebab Ustaz saya macam saya rasa tak salah, saya rasa betul. Saya perlu rehat. Saya tanya. Akhirnya terbongkar. Ada seorang kawan bagi cincin. Kawan ni kata, kalau kau berniaga pasar malam, nak maju pakailah cincin. Pakai cincin tu yang dia malas. Saya pun ambil cincin tu buang. Dia boleh berniaga. Biasa tuan-tuan. Ini pun cincin, batu-batu cincin ni jangan terlibatlah. Jangan. Saya tidak menegah kamu pakai cincin. Katanya pakai cincin ni sunnah Rasul. Rasulullah suka pakai cincin. Itu kalau cincin tak ada masalah. Kalau ada masalah, jangan. Seorang kontraktor di Kelana Jaya, dia telefon saya, Ustaz, boleh tak tolong ubatkan saya ni? Saya pun tanya, Encik ni sakit apa? Kali pertama dia telefon. Saya ni, perniagaan saya merundung. Saya seorang kontraktor yang berjaya. Sekarang ni 7 tahun Ustaz. Saya tak ada buat apa-apa projek. Habis duit saya. Kereta pun jual. Rumah saya tak jual Ustaz. Ini nak datang jumpa Ustaz pun saya minta kawan hantarkan. Bila dah sampai pusat rawatan, berbual depan meja, saya tengok di jari kiri ada 2 cincin. Satu mata cincin tu hitam, satu lagi merah ke hijau. Saya tegur, cantik ni, cincin ni dari mana? Yang hitam ni kawan bagi. Kata kawan untuk menggalakkan kejayaan saya dalam ni. Saya pun terus cakap, kenapa pula merundung? Tak maju. Ini jangan-jangan, ini tak masalah ni. Kadang-kadang orang dengki, boleh tak bagi saya? Dia pun lucutkan dua cincin tuan-tuan. Saya bawa ke belakang, masuk dalam cuka garam. Saya keluar ke depan. Ustaz, saya dah nampak dunia. Selama ni saya tak nampak dunia. Pandangan saya macam malap. Saya tak perlu berubat. Saya nak balik. Saya dah sembuh dah. Dia sedih cakap itu. Saya dah sembuh dah ni. Dia lari balik. Saya pun tak tahu kisah sampai sekarang. Maknanya kawan dia itu dengki. Manusia sihir cincin yang bermata hitam tadi disihirkan. Sampai perniagaan dia jatuh. Duit pun tak ada. Nak datang ke pusat rawatan minta tolong kawan hantar. Cuba fikir tuan-tuan.